kau ni main langgar ni. Siapa ni? Apa yang kau kelang kabut sangat sampai joran aku pun tak nampak ni? Sabar. Abang pun sama je lah. Siapa siap kau? Datang-datang Apa benda yang dikelang kabut tu dah? Allah, aku ni baru nak main siakap, Man. Dah. Yelah bos, besok saya settlekan lah klien nama Jamila tu. Tu, kejar. Kabut lah macam ni. Dah balik kerja pun telefon. Allah, sangkut pula. Abang ni buat apa ni? Ni apa ni? Aku mancing, masalahnya sangkut tadi kat bawah. Nampak terumbu ni, nampak. Aku lagi serabut nampak. Nasib baik sikit lagi. Kau jauh sikit. Abang pun sama je abang. Aku serabut lah dengan kau. Aku dah serabut nak mancing. Mat, ni cak kau. Kau daripada tadi aku tengok serabut aja kau ni apa pasal? Kau cuba cerita kan. Serabut sikit lah bang. Apa benda kau serabut sangat? Kerja sekarang ni. Yelah, aku pun kerja juga. Apa benda kau serabut? Kau cerita. Abang tak tahu saya kerja apa. Yelah, sebab aku tanya kau. Kerja apa yang serabut sangat? Mana aku boleh tahu, aku boleh tolong. Kerja baru saya interview tadi bang. Tadi kau baru interview, kau dah jadi serabut, kau belum kerja lagi tau. Payah dah kau macam gini kalau kerja. Aku tengok kau pun serabut lah bang. Kau mancing kan benda ni? Mancing lah sini cari kita lama. Apa ikan ada kat sini bang? Ada kadang sini ikan duri, gelama, belukang. Kadang-kadang ada ke senang. Memang kau ajar lah budak ni kan. Datang beri je. Kau ni sekali lagi kau datang aku kemas muka kau. Dengan rambut kau aku kemas. Kau tengok sangkut lagi.